Income 10,000 4 bulan dari sekarang. Percaya ke percaya? Macam tidak boleh brain kan? Cuba bayangkan kalau kamu orang masuk kerja hari ini, mula makan gaji, lepas tu kamu orang cakap dengan bos kamu, "Bos, 4 bulan dari sekarang, saya mau gaji saya 10,000. Bolehkah?" Agak-agak boleh dapatkah? Ataupun kamu orang mulakan perniagaan hari ini, buka kedai, sewa kedai, beli barang, beli stok, lepas tu kamu orang mau untung bersih 10,000 4 bulan dari sekarang. Rasa-rasanya boleh dapatkah? Sudah tentu sangat susah. Mau bayar sewa kedai, gaji pekerja, FPF dan SOKSO pekerja, modal rolling, beli stok, semakin banyak pelanggan, semakin tinggi modal rolling kita, bayar elektrik dan air lagi, tinggi komitmen, masa buka kedai pun panjang. Modal permulaan berniaga pun belum balik lagi. Tetapi, ada berita baik untuk kemurang yang tinggi kemauan dan keinginan. Mau rasa income 10,000 4 bulan dari sekarang. Kalau rasa-rasa ada utang yang banyak, yang mendesak, perlu dibayar, atau ada sesuatu isu yang sangat mendesak yang kena selesaikan, duit makan minum, bayar sewa rumah, kos pendidikan anak, mau bayar road tax dan insurans kereta atau motor, cousin, DM saya sekarang. Saya mau kongsi cara mudah untuk dapat income 10,000 4 bulan dari sekarang. Kamu fokus belajar dan buat, pasti